Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan satu lagi video unboxing iaitu sandal. Okey, aku dah sampai ni dalam 2 hari lepas, tapi aku tak ada masa nak buat unboxing video. Jadi aku buat unboxing je lah. Aku tak nak panjang lebar, cerita panjang lebar, terus buka saja. Okey. Jangan pula sandalnya terpotong, nanti tergunting. Bagi seller-seller lah di luar sana jangan packing terlalu rapat macam ni. Sebab apa? Bila kita sebagai pembeli dapat barang, kita akan gunting. Kalau rapat-rapat macam ni, kadang dia boleh tergunting barang dalamnya. Kalau boleh, lapik lagi satu lapisan perlindungan seperti kotak apa, letak dekat sini, bahagian sini, dan letakkan plastik yang lebih panjang sikit, macam lebih panjang 2 inci, supaya bila kita pelanggan dia dapat barang, dia akan gunting, nanti tergunting pula barangnya, nanti kena return pula. Okey, ni dah siap. Alright, sandal yang berharga lingkungan lah, lebih kurang 8 hingga 15 ringgit. Okey, pengantaran cepat, kualiti terbaik. Okey, boleh lihat kualiti terbaik. Atas ni dilembut sikit dan tapak ni dilembut sikit. Dah dijahit, ada jahitan kemas. Okey, boleh nampak jahitan dia memang kemas. Okey, yang ni penyangkut. Kalau tak nak, naikkan atas biji. Dia letak atas. Letak atas. Saiznya memang tepat. Jadi members yang order nak order, nanti anda boleh ukur kakinya dari sini sampai sini, letak atas kertas, letak pembaris, tandakan, lepas tu buat ukuran dan order mengikut ukuran tersebut. Takkan salah, sebab masa aku order, ukurannya memang pun tepat untuk sandal ni. Sandal ni boleh sangkut kaki kat belakang ataupun naikkan ke atas macam ni. Okey, dia boleh 2 in 1 lah. Tak nak sangkut, nak masukkan kaki terus boleh, ataupun nak sangkut sandal, penyangkut ni belakang ni pun boleh. Okey guys, kalau anda berminat dengan sandal ni, harga memang bawah RM15, ataupun kasut lain yang mereka yang sedang mencari lubuk kasut murah, okey, boleh beli daripada kedai ini. Aku dah letak link dekat deskripsi ataupun dekat sini. Aku cuma letak link kedai rasmi saja. Kedai lain aku tak letak ni. Dari mana kasut ni, kedai itulah aku letak. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang guys. Kalau anda belum lagi like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia, pastikan anda langgan, like dan juga share untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.